Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai mengadakan program ziarah peka iaitu projek kesihatan asnaf yang mana pada kali ini telah diadakan di Mukim Kandis, Gaal Pasir Putih. Dan Alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 7 keluarga untuk program ziarah peka pada kali ini. Sekarang kita berada di rumah pertama untuk program ziarah peka iaitu Puan Rahimah binti Ismail yang berusia 67 tahun dan beliau mengidap penyakit stroke sejak dari 3 tahun yang lepas. Dan sekarang tinggal bersama anaknya lah. Okay, sekarang kita berada di rumah penerima yang kedua iaitu Cik Anwar bin Saleh berusia 80 tahun. Beliau mengalami sakit stroke sejak dari 10 tahun yang lepas yang kini tinggal bersama keluarganya. Kita berada di rumah penerima yang ketiga iaitu Mak Esah binti Yusuf berusia 75 tahun. Beliau mengalami penyakit stroke sejak dari 2 tahun yang lepas dan kini beliau tinggal bersama anaknya lah. Okay, sekarang kita berada di rumah penerima yang keempat iaitu Puan Nuraini binti Deraman berusia 66 tahun dan sekarang ini beliau mengidap penyakit kanser tulang dan juga kanser hati di mana beliau telah terlantar sejak dari 2 bulan yang lepas dan kini dijaga oleh anaknya. Okay, sekarang kita berada di rumah penerima yang kelima iaitu Puan Rogayah binti Awang berusia 84 tahun, seorang warga emas yang terlantar akibat terkena serangan stroke sejak dari 3 bulan yang lepas dan sekarang dia dijaga oleh anaknya. Sekarang kita berada di rumah penerima yang keenam iaitu Puan Som binti Mahmud berusia 79 tahun dan beliau mengalami sakit stroke sejak setahun lebih yang lepas dan kini terlantar dan dijaga oleh anak dan juga menantunya lah. Sekarang kita berada di rumah penerima yang ketujuh iaitu Puan Zainab binti Yusuf berusia 93 tahun dan beliau terlantar sejak 3 tahun yang lepas akibat sakit tua dan sekarang dijaga oleh anaknya bergila-gila. Jadi saya mewakili Museum Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan sumbangan anda, mungkin misi kami di Museum Malaysia ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program ziarah peka iaitu projek kesihatan asnaf. Assalamualaikum dan terima kasih.